Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kali itu dalam Khabar dari Sarawak bersama saya Safiq Effendi Kasim. Sebelum tu sekira kita nak parking di sekitar Bandaraya Kuching, kita pakai kupon kertas. Tapi mun kita orang perasan, bermula dari 1 November 2025 totik, sistem letak kereta berasaskan kupon dah dihentikan dan digantikan dengan sistem letak kereta pintar. Maksudnya, sistem parking kita dah 100% digital. Jadi, untuk episod kali itu, kami ingin nak berkongsi dengan kita semua. Gini cara kita nak menggunakan aplikasi Pay and Go untuk membuat pembayaran sistem parkir pintar di Kuching. Tujuannya supaya kita si stres, si keliru dan yang paling penting ialah kita dapat bayar parking dengan betul. Pay and Go tu aplikasi rasmi yang digunakan untuk membuat pembayaran sistem parkir pintar di Bandaraya Kuching tu. Caranya simple. Si perlu pergi kios atau beli kupon. Hanya guna telefon bimbit. Terus boleh bayar. Pertama sekali, kita perlu muat turun aplikasi Pay and Go. Jadi untuk pengguna Android, boleh muat turun, buka aja Google Play Store. Dan untuk pengguna iPhone, buka aja App Store dan boleh terus download aplikasi ya. Kita perlu daftar dulu akaun Pay and Go tu. Lepas ya, kita akan nerima kod OTP melalui SMS. Masuk je kod ya ataupun type je kod ya. Tapi jangan salah nombor handphone. Mun salah nombor handphone, OTP si akan masuk. Jadi, ikut je arahan seterusnya sehingga pendaftaran akaun kita selesai. Mun kita udah ada akaun sebelum tu, boleh terus login aja. Langkah seterusnya, pergi ke ruangan kaunsil parking dan daftarkan nombor kenderaan kita. Pastikan nombor plat kereta yang di-type kita ya betul. Oh. Kemudian, tambahkan nilai kredit dalam akaun Pay and Go. Terpulang kepada kita lah, kita nak nambah berapa jumlah, sama ada RM20. Jadi untuk tambah nilai ada dua pilihan. Sama ada menggunakan SPay Global atau online banking. Jadi terpulang kepada kita nak pilih yang mana satu sesuai dengan pilihan kita. Okey, tu bahagian utama. Macam ni cara nak bayar parking. Bila kita dah masuk petak parking, kita buka handphone kita, aplikasi Pay and Go dan kita tekan start. Udah lekat tekan start, kita tekan je use current location. Lepas ya, kita pilih berapa jam kita mau parking. Dah pilih berapa jam mau parking, tekan je bayar. Siap. Ya je. Andai kata kita nak keluar parking ataupun kita nak keluar lebih awal, tekan je stop. Kelak sistem akan pulangkan baki kita secara automatik. Untuk warga emas yang berumur 60 tahun ke atas, dah ada kemudahan khas yang dinamakan Sistem Bayaran Mudah Warga Emas atau EEP, Elderly Easy Payment. Tujuannya bagi memudahkan warga emas untuk membuat bayaran parking tanpa perlu menggunakan aplikasi telefon pintar. Jadi, untuk sistem tu, warga emas hanya perlu mendaftar sekali je. Untuk pendaftaran boleh dilakukan secara online. Ataupun kita boleh scan juga QR code yang tertera. Atau kita daftar nombor plat kenderaan di kaunter Majlis Bandaraya Kuching Selatan, di Dewan Bandaraya Kuching Utara dan di City One Customer Service Office Pay and Go. Dan yang bestnya, sistem akan automatik mengenal pasti kenderaan kita setiap kali kita parking. Si perlu buka apps pun, si perlu buka aplikasi pun, sistem akan terus menolak bayaran secara automatik. Mudah je cara nak guna aplikasi Pay and Go. Cepat dan si perlu berebut cari kupon. Apa yang penting, pastikan aplikasi Pay and Go kita
mudah dikemas kini untuk akses kepada sistem smart parking yang terkini. Semoga penerangan saya Tok serba sedikit dapat membantu kita semua untuk parking di sekitar Bandaraya Kuching. Untuk mengetahui lebih banyak isu-isu penting yang berlaku dalam negara kita, jomlah follow, subscribe, like dan share media rasmi Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Ya, ajak dari kami, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.